Okey, hari ni kena masak sendiri. Nasi dah masak dah 3 pot. Tengah menggelegak. Ni kita masak potong bawang dulu, bawa nak masak tom yam tom yam telok ni. Lepas tu okey, telok sebiji untuk pecah dalam tom yam. Tapi kita tumis dululah bawang sikit. Goyang. Okey, goyang sampailah berapi. Tambah air. Okey, siap tom yam. Lepas tu pecah telok. Masuk pecah telok. Okey, kemudian buka api untuk buat telur mata. Telur dadar. Telur dadar pula Okey, telur dadar ambil 3 biji, 4 biji telur pecahkan, potong bawang sekali campur. Okey, panaskan api sampai panas betul-betul, lepas tu masukkan dalam kuali. Okey, dah siap. Okey, ini masak ekspres. Masak laju-laju Okey. Sabu banyak. Tom yam telur.